Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa sallim ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita dapat berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita petunjuk, hidayah, rahmat dan kasih sayang kepada kita semua dan kepada manusia keseluruhannya. Sebelum kita melanjutkan perbincangan untuk kita melihat pengajaran dalam surah Al-Kahfi, saya mewakili pihak Musi dan Jawatan Kuasa Masjid Taman Temeloh Jaya ni untuk mengalu-alukan kedatangan para tetamu ke masjid kita ini, yang terdiri daripada rombongan program Raid Merdeka, Jabatan Hari Raya Agama Islam Negeri Sembilan bersama orang-orang asli dan seluruh tetamu-tetamu yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha kita ini diberkati dan usaha untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan, wa arah kata ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang kepada semua tetamu-tetamu. Kita menyambung kembali perbincangan untuk kita melihat pengajaran di dalam surah Al-Kahfi. Kita sampai pada ayat yang ke-27 hingga 28. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ wa kana amruhu furuta. Maksudnya, dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, iaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimah-kalimahnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keadaannya dan mengharap keredaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka kerana mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hati telah kami lalaikan dari mengingati kami serta menurut hawa nafsunya, dan Allah keadaan itu melampaui batas. Ayat ini tuan-tuan sekalian, kita dah tamat satu kisah yang panjang berkaitan dengan Ashabul Kahfi, daripada permulaan ayat sehinggalah kepada ayat yang ke-26, itu ayat-ayat yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi yang telah kita bincangkan secara panjang lebar. Dalam ayat berikut ni Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan bacalah kamu wahai Muhammad apa diwahyukan kepada kamu daripada kitab Tuhannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan usaha baginda untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, Kerana itu tanggungjawab utama yang dibebankan, yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan kepada kita semua, Dan kemudian dinyatakan prinsip-prinsip utama, atau prinsip-prinsip asas, agama ini. Yang pertama, dia memiliki sifat yang tidak ada perubahan, la mubaddila li kalimati, ajaran yang tegas, yang terang, yang nyata, ini biasalah
Dalam Quran ni bila kita baca, ada masanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala membawa kisah-kisah, kemudian akan menceritakan tentang prinsip-prinsip umum ya, yang berkaitan dengan ajaran Islam, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan agama yang kita anuti ya, agama yang murni ini, taraktukum ala masalil bayda ya, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun ya. Aku tinggalkan agama ini dalam keadaan terang, nyata dan jelas ya. Malam seperti siang. Ini yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik tuan-tuan sekalian, yang kita semua maklum ya. Dan ini bukan kita saja maklumkan, bahkan penganut-penganut agama lain pun sama sebenarnya tuan-tuan sekalian ya. Namun mereka tidak menerima Islam bukan sebab kerana Islam itu silap, ada fakta-fakta atau ajaran yang tidak betul. Namun yang mereka menolak ialah kerana bila mereka ikut Islam, mereka tidak boleh lagi untuk mengikut hawa nafsu mereka. Itu sahaja tuan-tuan sekalian ya. Kalahnya manusia dengan nafsu menyebabkan mereka tidak mahu mengikut agama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang saya sebut dalam hadis Nabi tadi, Nabi pun menyatakan ya, bahawa sungguhnya agama Islam ini sifat dia suatu sifat yang nyata, jelas dan terang benderang. Kita pun dah melalui dalam semua perkara ya, tidak ada sesuatu pun yang menyukarkan untuk kita fahami. Semua jelas saja ya. Tanggungjawab kita hari ini tinggal untuk beramal saja. Ini pun kita maklum ya. Ini yang menjadi cabaran kita. Bagaimana kita nak buat saja ya, dalam semua perkara, daripada perkara fardu untuk ditunaikan dengan sesempurnanya, dan perkara sunat untuk menjadi tambahan sebagaimana kita maklum. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membawa kepada Nabi dalam ayat ini, membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua ya, untuk memahami ya, salah satu prinsip agama Islam ini, dia tidak ada perubahan. Semua tetap nyata dan tegas sejak dulu sehingga sekarang. Hukum dulu hingga sekarang itulah hukumnya ya. Kalau berubah berubah suasana ya. Jadi kita tak nafilah ada perubahan hukum hakam. Mengapa? Sebab adanya perkara yang baru, bukan hukum itu berubah ya. Adanya perkara baru menyebabkan para ahli ulama terpaksa berijtihad untuk memikirkan, terutamanya tentang berlakunya perkembangan yang baru dalam semua perkara, yang antaranya seperti dalam industri halal dengan haram ya. Dulu tuan-tuan sekalian makanan ni mudah, itulah bentuk tuan sekalian ya. Hari ini ada pelbagai bentuk makanan, ada campuran dan seumpamanya. Jadi hukum tak berubah, yang berubahnya ialah berlakunya suasana, maka berlakulah perubahan hukum ya. Adapun dalam bab-bab yang qat'i seperti amal ibadat daripada dulu sehingga sekarang, itulah tuan-tuan sekalian ya, yang kita lakukan. Ini salah satu keistimewaan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dibawa pula unsur akidah, walan tajida min dunihi multahada, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat perlindungan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ini pun sama sekali unsur akidah yang kita bincang banyak kali. Semoga Allah letakkan ini dalam hati kita semua, bahawa kita hanya berlindung ya, tempat untuk kita mohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas daripada itu, dalam ayat 28 Allah Subhanahu Wa Taala membawa pula tentang satu kisah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wasbir nafsak, sabarlah kamu wahai Muhammad bersama orang-orang yang sentiasa beribadat kepada Tuhan kamu pada waktu pagi dan petang. Ayat ini tuan-tuan sekalian ni dia berkaitan dengan kisah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah lagi ya. Hadis diriwayatkan ya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia menyebut ya, saya ringkaskan sebab cerita ni cerita panjang ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan-tuan salah seorang sahabat yang masyhur ya. Salah seorang sahabat yang terdiri daripada 10 sahabat yang dijadikan syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Dan peringkat awal tuan-tuan sekalian, beliau ni sahabat antara sahabat yang awal masuk Islam,
terdiri daripada orang yang susah lah, tapi kemudian Sa'ad ni dia menjadi sahabat yang senang ataupun yang kaya raya juga ya. Jadi menyebut kami bersama dengan beberapa orang beberapa orang sahabat yang lain yang terdiri daripada orang yang susah, hamba, orang-orang miskin, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beberapa orang pemimpin Quraisy berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita ni panjang sikit, saya ringkaskan usaha untuk memujuk Nabi ni untuk meninggalkan agama Islam ni pelbagai cara. Pertama, mereka gunakan kekerasan, gagal. Setelah itu tuan-tuan sekalian, mereka mula lunak sikit lunak sikit tuan-tuan sekalian. Lalu mereka kata kerana mereka tengok Nabi dengan sahabat ni istiqamah, tak kira lah, hatta bunuh-bunuh lah lalu akhirnya tuan-tuan sekalian mereka pun lunak ringkas satu cerita masyhur lah tuan-tuan sekalian. Mereka pujuk Nabi untuk bergilir beribadat. Ini kita maklum turunnya ayat surah Al-Kafirun payah sangat Muhammad, sudah-sudahlah jadi kita bergilir lah. Besok sebuah bahala, hari lusa kita semayang ramai-ramai. Betul, sebuah bahala balik semayang ramai-ramai. Mana boleh tuan-tuan sekalian lalu Allah pun turun ayat dalam surah Kafirun dengan memberikan kata yang putus. Tidak ada pertemuan antara Islam dengan agama-agama lain yang syirik ini kita maklum. Cuma Allah suruh kita hormat, itu cerita lain kita hormat kepercayaan mereka, tu cerita lain. Dilarang mencela Tuhan-Tuhan mereka, tu cerita lain tuan-tuan sekalian tapi untuk menyatakan mereka betul, tidak ada sama sekali. Disuruh kita bergaul dengan mereka dengan baik, itu cerita lain namun untuk menyatakan bahawa keyakinan, akidah, agama mereka betul, tidak sama sekali, tak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah pun menurunkan ayat dalam surah Kafirun yang kita semua hafal dan ditutup dengan menyatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Kemudian tuan-tuan sekalian, setelah mereka gagal untuk fasa yang kedua, maka datang ayat ni lah. Mereka pun mula lunak lagi lalu orang-orang kafir Quraisy, terutama pemimpin-pemimpin besar dia tuan-tuan sekalian, datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wahai Muhammad, kami sedia menerima agama ini tapi dengan satu syarat. Dia letak satu syarat. Syaratnya apa? Kami nak mengadakan satu majlis yang lain daripada pengikut-pengikut kamu. Sebab pengikut-pengikut kamu ni orang miskin, hamba, jadi kami tak tergamak nak duduk sama-sama dengan mereka. Oleh itu kami sedia menerima agama ni, bahasa mudah saya sampaikan lah tapi dengan syarat buat majlis berasingan. Kalau kamu nak ajar kami buat majlis lain, mereka majlis lain, ibadat pun sama. Tuan-tuan sekalian, itulah yang mereka sebut. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, ini lunak lah kan. Sebab itu dalam setengah huraian para ahli ulama kita, dia menyebut apa salahnya kalau Nabi SAW sebut kepada sahabat-sahabat dia yang susah, miskin, hamba ni kan, awak sabar dulu, biar dulu. Orang tu meluk katalah kau layan dia diorang dulu, yang penting masuk Islam, contohlah tuan-tuan sekalian namun sebab itu dalam hadis yang menceritakan suasana ini, sahabat Abu Waqqas kata seakan-akan Nabi senyap seketika memikirkan sesuatu. Apa benda yang dipikir wallahu a'lam, tak disebut lah, Nabi pun tak sebut apa-apa, cuma seakan-akan Nabi memikir sesuatu. Ada yang menyatakan, adalah yang menyebut mungkinlah Nabi fikir, apa salah ambil dulu kan, bagus juga. Pahala tuan-tuan sekalian, bayangkan kalau Abu Jahal, Abu Lahab tuan-tuan sekalian, Umayyah, Al-Walid dan sebagainya, pemimpin-pemimpin Quraisy yang hebat-hebat masuk Islam dulu, soal dia tak nak duduk sama Islam, apa tu cerita lain lah. Lepas tu didiklah pelan-pelan, apa salahnya, mungkin begitulah, namun mungkin tidak pernah pun disebut oleh Nabi SAW. Cuma Nabi berfikir sejenak sahaja, kemudian turun ayat ini, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, sabarlah kamu wahai Muhammad, bersama dengan sahabat-sahabat kamu. Mereka ni orang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka ni susah, walaupun mereka ni hamba,
Mereka ini yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Jadi Allah ceritakan sifat mereka. Mereka berdoa atau beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan waktu petang, ya. Quran itu tuan-tuan sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, membawa kisah, membawa cerita, ketika itu diselit banyak perkara juga, ya. Ini pun kita maklumlah, saya kongsilah sikit sebanyak, ya. Jadi mengapa disebut pagi dan petang? Ini kita maklum tuan-tuan sekalian, kerana pagi dan petang ni adalah waktu yang digalakkan untuk kita banyak beribadat, berzikir, berwirid lebih daripada waktu-waktu yang lain, ya. Itu yang kita sebut bukratan wa asilah, ya. Ini kita maklum. Sebab itu wirid-wirid, zikir teruskan dipanjangkan pada waktu apa? Waktu lepas subuh, kan? Lepas subuh dan waktu maghrib. Beza pada waktu-waktu lain, ya. Ada waktu-waktu lain teruskan waktu untuk beribadat, kepada waktu untuk bekerja. Begitulah cantiknya agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu tuan-tuan sekalian, waktu subuh selepas kita wirid itu hak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, mesti kita tunaikan. Kemudian panjang waktu untuk bekerja tu. Panjang waktu, lepas tu waktu zuhur. Waktu zuhur ni waktu beristirahat. Berehat sekejap. Ini waktu kita penat tu sekarang, ya, setelah bekerja. Orang yang kerja pejabat ke swasta pun tahu tuan sekarang, waktu tu diberikan ruang untuk kerja daripada pukul 1 waktu berehat, waktu daripada pukul 1 sehingga pukul 2, waktu tu waktu berehat. Yalah, soal ada ambil awal itu cerita lain lah tuan-tuan sekalian, tapi dari segi jadualnya begitulah. Jadi kita pun berehat sekadar untuk ulang, tuan-tuan maklum kan. Sebab itu sembahyang zuhur ni dia tenang sikit dah. Okey, ada sunat sebelum, ada sunat selepas, ya. Ada masa ruang lagi tuan-tuan, terutama yang dah pencet tak ada kerja ni, minta maaf lah, marah belakang. Ada khabar ustaz, khabar kau tak ada kerja sekarang, banyak kerja lagi, cerita lain lah tuan sekarang, okey. Jadi tambah lagi buat 4, kita maklum, buatlah 4 sebelum sunat, 4 selepas, sekali-sekala, ya. Kalau tuan buat hari-hari, itu naik tarah wali dah tu sekarang. Jadi buatlah 4 sebelum, 4 selepas, sekali-sekala dah. Mengapa sebab Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang semayang sunat qabliyah 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas, tidak akan disentuh oleh api neraka, ya. Kita ni tuan-tuan sekalian, bila dengar secara jelas Nabi sebut ayat Quran pula, amalan-amalan, ya, yang mana siapa buat masuk surga, siapa buat selamat neraka, kita buat, Nabi kata lepas subuh, lepas maghrib, bacalah Allahumma ajirni minana 7 kali, siapa baca 7 kali lepas subuh, lepas maghrib tuan-tuan sekalian, ya. Sebenarnya tak mesti lepas maghrib, ya. Waktu petang pun tak apa juga, tapi kita mudah sebut lepas maghrib lah, ya. Jadi 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas maghrib tuan-tuan sekalian pun sama juga. Nabi kata, ya, dia pun tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi zuhur tuan-tuan sekalian satu waktu yang waktu berehat, ya. Tapi menarik tuan-tuan sekalian, ya. Berehat tu ibadat lah. Kita berehat bagi betul tuan sekalian, ya. Okay. Jadi itulah juga waktu yang kita sebut qailulah, kan. Ini para alim ulama besar-besar hebat-hebat gitu tuan-tuan sekalian, ya. Ini waktu qailulah mereka, ya. Mereka tidur sekejap, dalam 10, 15 minit, 20 minit tuan-tuan sekalian, dan itu memberikan kekuatan, ya. Bahkan kajian-kajian barat pun menunjukkan sungguh tuan sekalian, ya. Tidur sebentar waktu zuhur tu, ya. Okey. Lepas zuhur boleh juga, tapi sebentar lah. Cuma kita malu dah pencet pukul 2, pukul 4 lah berjumpanya tuan-tuan sekalian, ya. Okey. Lepas tu tuan-tuan sekalian menarik, kan, asar ni rekahnya sebenarnya, ya. Sunnah lah tuan-tuan sekalian. Asar ni sekejap je, ya. Bahkan tidak termasuk pun daripada sunat muakkad, ya. Sunat yang dituntut untuk sembahyang sunat sebelum asar ni. Mengapa? Sebab orang sibuk kerja, jadi sembahyang pun ringkas saja. Ini sikitlah perkongsian betapa cantiknya susunan amal ibadat ini dengan kehidupan manusia. Jadi itu yang disebut, ya, dalam ayat ini berkaitan dengan waktu pagi dan petang. Jadi Allah SWT menyatakan Nabi SAW, sabarlah kamu wahai Muhammad dengan sahabat-sahabat kamu yang miskin, ya, yang mereka pandang hina itu, ya. Sebenarnya mereka orang yang mulia di sisi Allah. Mereka sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan waktu petang, yuriduna wajhah, ya.
mereka hanya mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Ini kita maklum ya, sifat yang di tahap paling mulia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia melakukan amal ibadat, apa sahaja perbuatan, tidak ada tujuan yang lain, hanya mencari redha Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa mudah tuan sekalian, nak pahala saja, tak mengharapkan pujian-pujian daripada manusia, tidak mengharapkan redha manusia. Selepas Allah puji ya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian Allah kata wala ta'du aynaka anhum, wahai Muhammad, jangan kamu palingkan ya, janganlah kedua mata kamu berpaling daripada mereka mengharapkan perhiasan dunia ya. Bahasa mudah tuan-tuan sekalian, janganlah Nabi SAW tinggalkan sahabat-sahabatnya ya. Ini tak dilakukan kepada Rasulullah lah, tapi sebagai satu peringatan dengan tujuan untuk layan pemimpin-pemimpin Quraisy Mekah ini ya, yang mana hidup mereka meletakkan nilai dunia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata turidu zinatal hayatid dunya ya. Mereka ni walaupun mengemukakan tawaran yang agak menarik ya, tetapi itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mengapa? Sebab mereka masuk Islam dengan adanya satu niat yang lain ya, iaitu untuk membeza-bezakan antara manusia. Itu tidak dibenarkan sama sekali. Mentang-mentanglah mereka kaya, ada kedudukan dan seumpamanya ya, lalu mereka mengemukakan tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan itu tidak sama sekali dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terpulanglah kepada mereka ya, sama ada mereka nak kepada Islam. Nanti ada ayat yang berikut kita akan bincang dalam pertemuan akan datang ya. Allah juga memberikan kata putus kepada mereka, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawa ya. Dan janganlah kamu ikut atau taat ya, di mana mereka ini adalah orang-orang yang lalai hati mereka daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mereka ni Allah pun sebut sifatlah ya, ialah mereka ni orang belum Islam lagi ya. Lalu Allah ingatkan perbezaan ya, sahabat-sahabat ni orang yang dah beriman, mereka ni orang tak beriman, mereka ni orang yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ni orang yang mengikut hawa nafsu ya, dan kehidupan mereka adalah dalam keadaan melampaui batas ya. Jadi mereka ini dirujuk kepada pemimpin-pemimpin Quraisy ya, adalah manusia-manusia yang lalai ataupun yang bahasa mudah tuan-tuan sekalian, yang tidak meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu keutamaan. Adapun para sahabat ya, walaupun mereka ini adalah orang-orang yang dipandang hina, namun mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tuan-tuan sekalian ya, dijadikan juga perbincangan ya oleh para ahli ulama tafsir. Ketika saya melihat tulisan daripada Syahid ya, Said Qutb rahimahullah dalam kitab dia ya, Fi Zilalil Quran. Ini sikit perkongsian tuan-tuan sekalian. Ini zaman terbuka ya. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, Fi Zilalil Quran ni dia bukan kitab tafsir ya, dia bukan kitab tafsir ya. Ada setengah ialah kita dulu silap ya, ada tulis tafsir Zilalil Quran. Dan Syekh Qutb ni dia bukan ulama ya. Syekh Qutb ni dia bukan ulama, tapi dia seorang penulis ya, yang mahir dalam berbahasa Arab. Yalah, walaupun dia bukan ulama, dia orang Arab tuan-tuan sekalian orang Arab ni walaupun dia bukan ulama tuan-tuan sekalian, dia hafal Quran tuan-tuan sekalian. Dan Syekh Qutb ni dia belajar bahasa Arab di Amerika kan. Dia percaya dia player tu dia orang Arab mesti, tapi dia menambah ilmu dia ya, sehingga akhir dia seorang memiliki kemahiran dalam sastra Arab ya. Dia hebat dalam bahasa Arab dan dia minat dengan dakwah, dia terjun dalam bidang dakwah sekarang. Sudah pastilah dia memiliki banyak maklumatnya, tapi dari segi latar belakang kehidupan dia ilmu dia bukan seorang ulama. Itu kita fahamlah tuan-tuan sekalian. Sebab itu ada kritikan ya, saya kongsi ni sebab tuan-tuan jangan salah faham ya. Ada kritikan lah ya, ada sesuatu kritikan terutama daripada ulama-ulama Arab terhadap dia, itu biasalah, betul lah tuan-tuan sekalian ya. Cuma Allah beri Allah berikan kepada dia kehebatan ya, untuk betul dari segi ilmu bahasa Arab, terutama sastra Arab. So itu ini saya kongsilah, terutama kalau para ustaz sahabat-sahabat yang mahir bahasa Arab ataupun yang tahulah ya. Kalau baca kitab Fi Zilalil Quran ni bahasa Arab ya, memang payah nak faham ya.
tahu aku benda-benda dia cerita sekarang okey, terpaksa baca banyak kali lah. Kita baca huruf yang terjemahkan, penterjemah pun puas juga nak menterjemah sekarang mengapa? Sebab dia bahasa dia tinggi sangat, berbunga-bunga tapi Syed Qutb tuan-tuan sekalian, dia tulis kitab ni dia pun sebut dia pun sebut kitab aku ni bukan tafsir, dia pun kata dalam mukadimah dia jadi cuma dia tulis tu dalam bentuk tafsir dia tulis tuan-tuan sekalian ayat Quran ayat 1 hingga 50, ayat 1 dia panjang-panjang cara dia menulis ayat 1 hingga 5, ayat 1 hingga 10, 10 hingga 15 mengikut tajuk-tajuk lah. Apa tujuan dia? Dia pun sebut aku menulis kitab tafsir ni, kitab ni lah Zilal ni Zilal ni fi zilal Quran, maksudnya di bawah lembayung Quran atau di bawah naungan Quran okey, atau di bawah bayangan Quran, tak kisahlah apa saja terjemahan, dengan tujuan untuk pembaca menghayati apa perasaan sahabat ketika Al-Quran diturunkan. Itu je lah tujuan dia okey, tujuan. Jadi sahabat ni ketika ayat ni turun, apa perasaan mereka? Jadi saya kotok dia cuba nak kongsi dengan kita apa perasaan sahabat. Itu sikit cuma yang menariknya dia gunakan bahasa menarik dia kata ketika menghuraikan ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajar pada kita semua tuan-tuan sekalian dan para sahabat khususnya ketika itu tentang mizan. Digunakan kata saya digunakan kata mizan timbangan, neraca, mizanus sama wal ard, neraca langit dan neraca bumi tuan-tuan sekalian atau bahasa mudah, inilah penilaian Allah Subhanahu Wa Taala dan inilah penilaian manusia. Yang kita nak pakai penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Apa yang Allah nilaikan? Allah nilaikan ialah takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kehormatan dunia yang dipandang oleh manusia yang kita semua maklum tuan-tuan sekalian. Toma banyak kali kita bincang ini sebab ini yang berlaku kerosakan pada manusia hari ini tuan-tuan sekalian, apabila menjadikan penilaian itu kepada dunia semata-mata. Ini bukan kita masuk dunia tak penting okey. Kalau ada orang dulu kalau ada yang menyebut tentang dunia tak penting, itu salah faham dah sekarang. Dunia ni penting dunia penting. Kata-kata para sahabat dan kata-kata Nabi dulu salam bahkan Quran pun sama telah mengisyaratkan untuk orang Islam ni ambil berat tentang dunia, bukan masuk diabaikan. Cukuplah kata-kata seorang sahabat tuan-tuan sekalian yang kadang-kadang orang kata Nabi katakan, sebenarnya bukan kata-kata Rasulullah beramallah untuk dunia kamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya dan beramallah untuk akhirat kamu seolah-olah kamu mati esok hari. Ini diajar tuan-tuan sekalian payah tu kita nak buat maknanya kalau ikut kata-kata sahabat ni tuan-tuan pencen tak boleh berhenti, kena buka pula. Ni sawit nak naik kan kena tanam sawit pula tuan-tuan sekalian ada pagi-pagi pada pukul 7 pagi tu masuk, siapa ada ladang sawit kebun getah musangking berhenti tak berhenti tu sekarang pukul 12 tengah hari berehat sekejap, kemudian sambung pula membaca pula. Kalau ikut kena bersungguh-sungguh tak terdaya dah, malas dah tuan-tuan sekalian jadi itulah kalau ikut falsafah tuan sekalian, dunia ni buat bersungguh-sungguh, akhirat pun bersungguh-sungguh tapi ketika dunia berhenti sekejap beribadat pula seakan-akan nak mati esok hari. Begitulah falsafah dunia. Jadi nak kata dunia tuan-tuan sekalian diabaikan, tidak sama sekali cuma tuan-tuan sekalian yang menjadi silapnya apabila kemuliaan kehormatan itu berdasarkan pada dunia, itu yang salah tuan-tuan sekalian ada ini yang berlaku kadang-kadang kita sedih lah tuan-tuan sekalian berlaku. Kita maklum mengapa orang ambil mencari harta benda hari ni tuan-tuan sekalian macam-macam cara lah yang kita sedih tuan-tuan sekalian pelibatan dengan benda-benda haram mengapa? Sebab tuan-tuan sekalian yang kita dengar sebulan dua tuan-tuan sekalian banyak kes lah saya nak sebut kita mana tak menyangka jadi sekarang ni zaman media masa media sosial kan, internet jadi orang cari duit melalui media sosial tuan-tuan sekalian.
buat konten-konten lah ya. Tak tahulah tuan-tuan faham ke tak faham, saya pun tak faham sangat tuan-tuan sekalian. Saya tak minat pun bab-bab tuan-tuan sekalian, cuma mengambil maklumat lah ya. Konon-konon lah buat apa tu berniaga kosmetik secara media sosial tu kan, kata jualan banyak macam-macam ya. Rupa tertangkap jualan tak seberapa, rupa menjual dadah tuan-tuan ya. Nanti kita maklum lah ya. Dan dalam jumlah yang menakutkan, bukan sikit-sikit dia pasal apa yang dipegang agak lah ya, alam menyelup perkasa biar sampai pakai lengan, agak alam menjual dadah kalau tertangkap ya, kalau tak tertangkap kaya raya, ataupun kalau ditangkap biar mati sungguh, contohlah agaknya. Ini pasal apa saya sendiri buat lah dan sekarang ya. Makna dia jual main tangkap, kena tangkap 30 kilo 50 kilo 100 kilo serang tu sekarang dengar sekarang ya. Okay. Mengapa? Sebab ya, semua ada saham. Ini kita dah bincang ya, banyak kali kita sebut, kita bimbang semua ada saham. Mengapa? Sebab orang pandang ya, orang pandang mulia tu sekarang ya. Siapa yang apa tu ada kedudukan, orang pandang mulia ya. Sebab itu saya sebut banyak kali sekarang ya, untuk diri kita sendiri jangan ya. Okey, minta maaf saya sebut banyak kali, saya rasa dah belah kali sebut ya. Kadang-kadang dia berlaku sekarang dalam keluarga pada anak-anak, adik-beradik keluarga kita sekarang ni. Siapa adik-beradik yang kita hormati? Ya ada welfare lah, bukan salah welfare tu. Siapa anak yang kita sayang? Yang ada tadi lah, yang beli, yang ada, yang pakai BMW lah, yang pakai Mercedes ya, yang pakai Harrier tuan-tuan sekarang ya. Apa-apa benda lah kereta tuan-tuan sekarang ya. Yang baru lah, bukan yang buruk. Pakai Mercedes yang 15,000 tak pandang dorang juga tuan-tuan sekalian ya. Okey. Ini yang dipandang mulia tuan-tuan sekarang ya. Ada pun anak yang pakai Proton ya, Proton Saga. Benda baru-baru beli kita Proton Saga ya. Tahun baru 2010 lagi tak pandang. Tuan-tuan sekalian, ini kesilapan yang ada dalam masyarakat sekarang ya. Jadi akhirnya tuan-tuan sekalian berlakulah apa yang berlaku ya. Doalah semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita semua ya. Sebab itu hargai semua ya. Kita ni tuan sekalian alhamdulillah ya, Allah berikan sedikit kepada kita untuk berada ya dalam keinginan. Doakan kita semua keinginan untuk menghayati agama Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak bersabar, sebab tu kena sabar tu ya. Anak apa tu ada 8 anak, 7 anak banyak berlaku tuan-tuan sekalian. Ada seorang anak tak ada tuan-tuan sekalian. Macam mana nak layan? Hak lain semua bila dapat anak yang seorang anak dapat 6A, 7A, 8A, jom kita pergi kedai ayah belanja ya. Ayah belanja makan ya, nasi Arab ya, habis 300 400 ya, satu keluarga. Hak ni pun sama ya. Tiba-tiba seorang tu awak ni berapa A, tak ada ayam, B2 je tuan-tuan sekarang. Macam mana nak layan tuan sekarang ya. Ayah bawa juga, itu hebat tu ya. Kejut dia tuan sekarang, ayah bawa je ya, ayah bawa je lagi hebat ni, ayah bawa ya. Okey, mengapa? Sebab tuan-tuan sekarang kerana kita nak ajar ya, itu bukan nilaian. Doalah tuan-tuan sekarang agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan pada kita semua, dan itu yang menjadi panduan ya, yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Walaupun sahabat ni miskin dan kita maklum ya, maka hormati mereka. Kenapa? Kerana mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Orang yang tak beriman, mereka tak ada hak untuk menawar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada hak mereka hanyalah jika mereka nak masuk Islam, mereka masuk Islam tanpa sebarang menunjukkan perbezaan ya. Nanti kita akan lihat dalam ayat berikut lagi sekali Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penegasan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.